Bagi tuan-puan yang nak jual emas, antara perkara yang penting tuan-puan nak simpan emas ni ialah bila kita nak jual emas, kita kena tahu emas ini ada spread ataupun selisih harga. Sebagai contoh, kalau dekat Papikul, harga kita beli emas hari ini untuk emas 999, 1 gram ialah RM548. Tapi bila kita nak jual emas 1 gram, emas 999, kita hanya akan dapat RM503. Perbezaan harga kita beli dengan harga kita jual ini ialah dipanggil spread emas ataupun selisih harga emas. Semua kedai emas ada spread emas yang tersendiri. So, antara cara untuk kita kurangkan kerugian disebabkan spread ni, yang pertama, kita sebaiknya simpan emas ni lebih 2 tahun dan ke atas. Lagi lama kita simpan emas tersebut, lagi tinggi harga emas meningkat dan kenaikan harga emas tersebut lagi tinggi berbanding persentage spread tersebut, baru kita akan dapat lagi banyak untung. So, itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita kurangkan kerugian spread emas ni, kita target dapatkan emas gold bar yang besar. Sebagai contohnya 100 gram, 1 kilogram emas, 250 gram emas. Lagi besar gold bar tersebut, lagi besar emas tersebut, lagi kecil spread emas yang kita perlu bayar. So, kalau lagi bagusnya, simpan saja dalam account gap tu, keluar emas yang besar untuk kurangkan spread emas tersebut. Dan yang ketiga ialah kita dapatkan emas 999, bukan emas 916. Sebab emas 999 spread dia lagi rendah berbanding emas 916. So, nak lagi bagusnya tuan-puan simpan emas ni lebih 2 tahun dan ke atas. Kumpul sampai tuan-puan dapatkan gold bar yang besar, contoh 100 gram, 1 kilogram emas dan lain-lain. Dan tuan-puan dapatkan emas gold bar, bukan emas perhiasan 916. So, tuan-puan, bagi tuan-puan yang belum lagi bermula, cepat-cepat mula simpan emas hari ini. Cara dia, tuan-puan klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun pada hari ini dengan percuma, dan terus mulakan simpan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Atau tuan-puan nak kontak saya di nombor ini pun boleh untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lebih mudah. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.